krisis global ni akan buat harga minyak naik mendadak di Malaysia. Okey, dalam krisis, maklumat palsu dan keluh kesah masyarakat ketika ni boleh jadi lebih bahaya daripada krisis tu sendiri. Betul tak, Datuk? Betul. Datuk pula? Sangat betul. Datuk, banyak info pasal krisis tenaga global yang tengah viral sekarang. Jadi kita nak tabayun dulu, boleh? Boleh. Betul ke krisis global ni akan buat harga minyak naik mendadak di Malaysia? Betul. Sebab apa yang berlaku, 46% daripada minyak dalam negara kita datang dari melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz waktu ni tutup. Jadi ada kesan kepada harga minyak dunia dan juga harga minyak dalam negara kita. Okey, ramai yang cakap Datuk Malaysia akan blackout gangguan bekalan elektrik akibat krisis ni. Mitos atau fakta? Mitos. Okey, satu lagi. Betul ke dakwaan subsidi tenaga akan dimansuhkan disebabkan krisis ni? Datuk? Mitos. Satu lagi, betul ke stesen minyak akan kehabisan minyak? Ramai panik sebab Petronas ada buat statement bekalan hanya cukup hingga Jun je, Datuk. Ada setengah stesen minyak akibat daripada penghantaran yang lewat. Bukan sebab dia tak ada bekalan, tapi dia hantar lewat. Jadi ada setengah stesen minyak yang keadaan dia macam tu. Tapi rata-rata bekalan minyak untuk Malaysia insya-Allah cukup sehingga hujung Mei, sehingga bulan Jun insya-Allah. Jangan panik. Kos sara hidup akan melonjak sebab krisis tenaga ni. Betul ke tak? Belum lagi. Mungkin kalau perang tak berhenti, mungkin dalam masa beberapa bulan, mungkin akan ada kesan. Tapi waktu ini tak perlu panik. Jangan kita beli dan simpan stok. Malah kalau kita tengok dalam media sosial, orang nak cari paket, minyak paket pun ada. Jadi bukan lagi benda rare, barang rare. Sekarang cukup. Jadi jangan pergi beli dan simpan. Okey, satu lagi. Last, apa yang rakyat perlu faham supaya tidak panik, Datuk? Semak dengan bernama. Berita yang sahih sahaja. Okey, next. Saya nak tanya Menteri Agama kita pula. Okey, Doktor. Lately banyaklah yang kutuk ataupun kritik lah pemimpin kan untuk krisis global ni. Jadi apa nasihat untuk rakyat muhasabah diri dari segi hukum syarak? Yang pertama, kita perlu selidiki segala maklumat yang ada, tabayun. Yang kedua, jangan sebar terus, mesti dengan niat yang baik. Dan yang ketiga, kita perlu bertanggungjawab terhadap apa yang kita sebarkan. Okey, Doktor, perlu ke kita buat solat khusus untuk pemudahkan laluan berdepan krisis ni? Ramai yang panik kat luar sana, Doktor. Baik, selalunya apabila berlakunya krisis, kita akan dekat dengan Tuhan. Alhamdulillah, kita telah pun laksanakannya dan kita ingin mengajak kepada semua, marilah kita berdoa bersama-sama, moga-moga negara kita dipelihara dan terus makmur sejahtera. Okey, dah dengar tu, jangan panik dulu. Tabayun dulu.